So guys, untuk video kali ni, okay, kalau korang nak tahu, aku setiap tahun aku akan belanja keluarga aku. Jadi untuk aku belanja keluarga aku tu, aku akan belanja time kali terakhir untuk tahun tu aku balik. Korang boleh tengok video yang lepas, di mana dalam video tu aku ada belanja keluarga aku. Semua adalah rezeki yang Allah bagi. Okay, jadi bila dengan keluarga ni, tak perlu nak tunggu kita kaya, tak perlu nak tunggu kita senang dulu baru kita nak belanja keluarga kita. Nak keluarkan duit untuk family tu, tak payah nak berkira sangat. Jadi kali ni, untuk video kali ni ya, aku akan pergi ke mall dan kita tengoklah apa yang aku nak beli nanti. Mesti korang tertanya-tanya kan. So let's go guys. Sekarang ni kita dah sampai dekat Viva City Mega Mall. Okay, jadi dekat sini aku akan mencari kedai telefon. Kedai telefon. Okay, jadi hari tu aku ada WhatsApp member aku. Macam korang tengok dekat sini, aku ada WhatsApp member aku untuk suggestkan telefon apa yang terbaik untuk ibu dan ayah aku. Okay, jadi dekat sini ada kelainan lah. Kelainan apa tu? Jom kita tengok sama-sama. Aku kat level 3, di mana level 3 ni barang-barang gadget lah. Lagi besar daripada Somban, kata. Lagi besar daripada Somban 2 tu, dia punya mall. Yang ni dia punya level sampai 5 level dia. And ada kat bawah gam. Jadi untuk ayah aku akan beli Realme guys. Aku nak beli Realme Note 70. So yes, ada lagi. Bos, ada ni kah stok? Ada ready stock. Ready stock lah. Saya nak tanya, apa function yang ada dekat telefon ni? Kelebihan dia? Function ini 4 reason to buy Note 70. Okay. Sebab dia punya bateri besar, 1300. Dalam bajet harga ini, kita orang cuma dapat 3000 bateri saja. Jadi dia ada lawan ialah segment stroke endurable, so dia tahan jatuh, tahan lasak. Tahan lasak lah. Dia lawa guys, lawa gila. Jelas video lawa. So ayah aku sebenarnya dia tak guna sangat, dia pun just nak ambil gambar side semua. TikTok dia memang ada lah. Ada. Okay, proceed. Kena try dulu guys, takut apa perosakan. Ayah aku punya telefon, okay, Realme. So next kita pergi beli telefon ibu. Ibu aku banyak ke guna telefon untuk kerja-kerja baking dia and so on, dia menjual juga. So wah, kena DJI guys. Kunci juga lah. Memory dia lebih banyak pada WhatsApp lah. Sekarang WhatsApp pun boleh masuk dari gift kan. Yes, tapi mas, kalau sekarang di our entry level the memory is 256 nombor 1 to 10, you boleh suggest
colour. Better yang ni lah. Yang ni. Sesuai. Gold color. Okay. Kita ambil gold colour. Okay. Welcome. Settle untuk beli telefon ibu kita. Hanawa. Okay. Guys, sekarang ni aku ada dekat kedai mainan pula. Aku nak beli mainan untuk si bongsu tu. Okay, yang atas si bongsu tu Safwan. Aku tak tahu nak belikan dia apa. Takkan dia nak belikan dia mainan. Aku tak rasa dia nak mainan. Sekarang ni kita cari mainan untuk Syakir. Aku tak tahu dia nak mainan apa. Tapi kat rumah dah ada kereta kontrol. Lepas tu dah ada pistol. Aku macam nak belikan dia Thomas. Aku dulu kan teringin sangat nak beli Thomas lah. Thomas and Friend. Yang kereta api, lepas tu ada dia punya track tu. So nanti dia berjalan pusing-pusing kan. Tak sesuai kot sebab dia pun dah besar. Umur pun dah jauh apa, dah jam 4 kan. So mungkin aku rasa aku patut belikan dia boat. Oh tidak, boat. Gila boat. Dapat main sekali-sekali lah. Aku nak belikan mainan untuk dia yang dia boleh main selalu kat rumah lah. So ya, aku tak tahu nak beli apa. Mungkin aku akan beli dia Hot Wheel. So guys, alhamdulillah dah settle semuanya. Dia ni pada adik aku. So aku nak POV lain. Telefon kat belakang, bag. So jom kita tunggu 3 hari bulan. Ya, kita dah sampai. Aku tak sabar nak surprise diorang. Let's go. Aku harap apa yang aku beli kali ni membuatkan diorang sedikit lah happy. Alright guys, sekarang ni aku dekat luar. Okay, aku nak surprise mula-mula nak surprise mak aku dulu. Okay, dia dekat dalam. Lepas tu aku nak suruh mak aku pakai telekung lah, cakap ada orang nak jumpa dekat luar. Aku masuk dalam ni. Alamak, jatuh. Siapa ni kan? Tak tahu. Tak masalahnya siapa yang nak buat? Tak tahu. Ya Allah. Okay, untuk ibu kita dah selesai guys. Lepas tu kita nak surprise ayah. Ayah dekat tengah duduk dekat ruang tamu. Ya. Allah Akbar. Reaction. Pagi doktor akan cek nanti. Syakir, sini Syakir. Tanya sakit ke tak ke apa. So dia mesti dia akan buat pilihan induce tu. Hai. Hari tu abang cakap kalau dapat A nak pergi apa? Ha? Ya. Mau? Pergi Medan kan? Ha. Masuk. Kalau tak Kau benda. ada apa-apa itu yang Hot Wheel.
Bau-bau blackberry. Ambil. Baik. Okey tu. Yang mana tu? Thank you. Welcome. Dah siap pasang ah.